manusia, memberkatinya dan menyucikannya. Inilah nikmat apabila kita berada di bawah naungan Al-Quran. Okay, yang ketiganya daripada kalam almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, mantan Mursyidul Ampas dan mantan Menteri Besar Negeri Kelantan, beliau menyebutkan Al-Quran diturunkan daripada langit sebagai hidangan jamuan kepada manusia, supaya roh manusia ni berfungsi dan kenyang. Jadi Al-Quran ni Allah SWT turunkan kepada kita ni sebagai umat Nabi SAW sebagai hidangan dan jamuan kepada kita. Jadi apabila Nabi SAW mengkhususkan Al-Quran ni kepada umat dia, iaitu kita sendiri, maka kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita, semoga kita supaya roh kita ni sebagai manusia menjadi berfungsi dan kenyang. Itu diumpamakan Al-Quran sebagai sebuah hidangan jamuan yang teristimewa dalam kehidupan kita. Kemudian disebutkan juga oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahawa petunjuk Al-Quran tidak hanya sekadar membaca, menghafaz dan menulisnya saja, tetapi perlu dibuktikan dengan amalan dan tindakannya secara faham dan nyata. Jadi inilah apabila kita mengambil kalam-kalam daripada ulama gerakan, ulama yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam, maka kita